Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang terus menyokong channel saya. Subscribe, share, like, komen. Semoga yang bermanfaat boleh didapati, boleh dikongsi oleh semua orang. Yang baik kita ambil, yang buruk itu kita cegah dan buang jauh-jauh. Sebab kita tak boleh lari daripada salah dan silap kan. Dan mana yang belum lagi subscribe, tolong subscribe, share, like, komen dan buat apa yang semampu anda untuk berkongsi mana yang terbaik. Okey, untuk video kali ini saya minta maaf dulu banyak kerana saya ambil masa yang lama untuk post dan buat video ini. Baru saya ada masa ke lapangan. Okey, untuk video kali ini saya nak share ilmu sikit yang mungkin bermanfaat untuk kita dan untuk anda semua yang mana belum tahu, yang mana dah tahu, yang mana baru tahu. Semoga ia bermanfaat. Okey. Ia terjadi kepada diri saya yang mana kita tahu kita perlu solat di awal waktu. Maksudnya lepas azan terus kita solat. Dan tak mungkin orang yang solat sebelum azan, kecuali dia solat sebelum azan tu pada waktu yang sebelumnya. Contohnya dia solat maghrib, dia solat maghrib tapi dalam keadaan asar. Tak mungkin. Dia mesti kena solat maghrib dalam keadaan dah azan tu, azan maghrib. Okey. Ia pernah terjadi kepada saya di mana masa tu tengah azan, tiba-tiba kita tak nak melengahkan masa, kita nak solat pada masa tu tengah azan. Contoh tengah azan asar, belum habis lagi azan asar, hayya ala solah, terus kita solat fardu asar. Boleh ke tak? Sah ataupun tidak? Okey. Mungkin kita boleh berkongsi lah. Ada 5 perkara syarat sah solat yang perlu kita tahu. Antaranya yang pertama, menghadap kiblat. Ni tak ikut turutan Menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan yang keempat, suci daripada najis pada tempat pakaian dan juga tubuh badan kita. Dan yang terakhir adalah yakin masuk waktu solat ataupun dah masuk waktu solat. Okey. Yang pertama, menghadap kiblat. Solat mestilah menghadap kiblat . Kalau tak menghadap kiblat tak sah. Yang kedua, ini yang saya kata tadi solat tetapi pada waktu tu masih lagi tengah azan, solat fardu, bukan solat sunat, solat fardu. Yang pertama tadi menghadap kiblat. Yang kedua, menutup aurat. Mestilah, kalau tak menutup aurat tak sah. Walaupun nampak inci, 2 inci, 3 inci pun aurat, tetap tak sah. Dia kena juga menutup aurat. Kalau seluar koyak, seluar berlubang pada tempat yang aurat, contoh lutut, dia mesti kena tukar seluar baru ataupun kain pelikat lah.
Okey, yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil ni bermaksud buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau hadas besar, mandi wajib lah. Hadas besar tu keluar air mani, keluar haid, kuat nifas, darah haid untuk bahagian perempuan, mani bagi lelaki. Dan yang keempat, suci daripada najis, tak kisahlah najis apa-apa pun, najis haiwan dan sebagainya. Hasilnya najis haiwan lah. Pada tempat yang kita solat, pakaian yang kita gunakan untuk solat, dan juga tubuh badan, tangan, kaki ataupun sebagainya tempat tubuh badan kita suci daripada segala najis yang ada. 3 tempat tu: pakaian, anggota tubuh badan dan juga tempat solat kita. Yang terakhir adalah masuk waktu solat. Yakin masuk waktu solat. Okey, kalau dah azan, confirm lah kan, ia dah masuk waktu solat. Macam mana kalau tempat, contoh macam hutan ke, kita pergi camp yang tak ada, yang jauh daripada masjid ataupun surau, yang kita tak boleh dengar azan. Macam mana kita nak yakin masuk waktu solat? Adalah kita tengok, sebab kita dah ada teknologi kan, handphone apa semua. Kalau tak ada line tu, mungkin ada apps yang membantu. Contoh, kalau yang kita tak dengar azan lah, contoh 7:05 masuk waktu maghrib, tapi kita tak dengar azan. 7:06, 7:07 masih lagi tak dengar azan. Kalau kita yakin dah masuk waktu solat, kalau masa tu kita sendirian, kita boleh terus solat tanpa perlu nak dengar azan. Kalau 7:05, takkan 7:30 baru nak solat kan? Kalau azan tu 7:30, kalau kita dengar. Jadi kalau yakin masuk waktu solat, kita boleh solat walaupun pada masa tu tengah azan. Contoh, masuk waktu 7:05, selepas tu azan, dah masuk waktu dah. Adakah syarat sah solat tu mesti azan ataupun masuk waktu solat? Mestilah masuk waktu solat, bukannya azan. Kalau masuk waktu solat 7:05, azan 7:15, disebabkan faktor tazkirah apa semua, bagaimana? Jadi kalau kita yakin dah masuk waktu solat, sah ke ataupun tidak kita solat pada masa tu tengah azan, masih lagi tengah azan? Azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus solat tanpa kita tunggu jawab azan, tanpa kita tunggu baca doa selepas azan. Sah ke ataupun tidak? Jawapannya adalah sah lah. Sebab masuk waktu solat tadi, sebab syarat sah solat adalah masuk waktu solat, bukannya azan. Walaupun azan tu menandakan dah masuk waktu solat. Okey, itu saja daripada saya. Mungkin yang baru tahu boleh berkongsi, mungkin boleh memahami dan boleh menjadikannya sebagai satu amalan dan berkongsi pada yang lain, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kita sendiri, saya sendiri. Tetapi yang lebih baik lah, yang lebih baik kita tunggu habis azan, kita jawab azan, kita baca doa selepas azan, selawat ke atas Nabi, minta wasilah, minta kedudukan yang tinggi dan terpuji, dan baru kita
menunaikan solat. Itu yang lebih baik lah. Tapi kalau buat solat semasa azan pun sah. Saya tak kata tak baik saya kata sah, sebab ada 5 syarat sah solat yang kita buat, yang kita tunaikan. 5 itu. Okey, itu saja daripada saya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.